Kalau mereka buat formula yang salah, kamu rasa lebih teruk daripada formula kamu, partly to blame atau sebahagian kesalahannya pada kamulah, Rafizi. Cuba memadamkan terus penglibatan saya dalam penyediaan RMK 13. PG, kau tak boleh salahkan orang lain bila kau sendiri yang letak jawatan dan mereka nak ubah benda-benda yang kau buat lepas kau letak jawatan. Engkau yang letak jawatan. So kalau kau nak salahkan, kau salahkan kau lah. Sebab bila kau letak jawatan, kau tak ada lagi kuasa. Kuasa pada tangan mereka. So suka-suka mereka lah nak ubah macam mana. So kalau mereka ubah benda tu kepada yang lebih buruk, partly yang bersalah, sebahagian daripada salah tu pada kamu juga, Rafizi. Sebab kalau kamu ada formula, kamu rasa formula kamu bagus, tiba-tiba kamu letak jawatan, kamu tak ada kuasa lagi untuk membuat formula untuk rakyat. Lepas itu, mereka lah orang yang ada kuasa lah akan membuat formula-formula itu. So sebab itu kamu ini, kamu cari masalah sendiri. Kamu mau politik untuk apa sebenarnya? Saya dah cakap, saya berpolitik untuk buat dasar. Kamu ini dah dibagi peluang oleh Allah SWT dan oleh rakyat untuk membuat dasar. Kamu pula dah mengada-ngada, kamu tak nak pula jawatan, letak jawatan konon prinsip lah apa benda lah. Sekarang bila orang lain buat dasar, ubah dasar-dasar formula-formula kamu, kamu maroyan tak tentu pasal. Kalau mereka buat formula yang salah, kamu rasa lebih teruk daripada formula kamu, partly to blame atau sebahagian kesalahannya pada kamulah, Rafizi. Kuat merajuk, tak boleh buat formula, orang lain nak buat formula lain, kamu pula meroyak.